Ramai kat sini dah tahu yang Malaysia jadi pengerusi ASEAN bagi tahun ini. Dah jadi pengerusi ni antara manfaat yang best adalah kita yang set the agenda, bukan kita sekadar mengikut. First thing first, Malaysia dapat sebarang manfaat ke bila duduk dalam ASEAN ni? Jawapan ringkas, of course ada manfaat dia. Malaysia ni adalah negara berteraskan perdagangan dan ASEAN tu pula adalah pasaran mencecah 660 juta orang, mengalahkan EU dah tu. Jadi melalui AFTA dan AEC, Malaysia dapat berdagang dengan tarif yang dah pun dikurangkan, custom yang dah pun diselaraskan dan pergerakan sumber manusia yang lebih terurus. Teras utama yang ditekankan kali ini adalah sustainability. Dengan adanya suatu garis panduan tentang pelaksanaan inisiatif ASEAN, kita dapat tingkatkan kesedaran yang fokus pada kelestarian dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN. Benda ni selaras dengan matlamat pembangunan mampan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations. Dari sini kita faham ASEAN Lestari ataupun Green ASEAN ni adalah suatu rangka kerja bawah garis panduan saya cerita tadi. Tujuannya untuk pastikan semua program ASEAN 2025 nanti akan dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada tanggungjawab alam sekitar. Ada aspek-aspek penting yang ASEAN Lestari cover macam menjaga sustainability kat air, kat tenaga dan kat hutan. Antaranya pengurusan sumber air dan pencegahan sebarang pencemaran bila mai tanpa pemeliharaan sumber asli. Pengurangan pelepasan karbon kat pemeliharaan dan pemulihan hutan dan pengurusan sisa pepejal. Dan akhir sekali peningkatan daya tahan terhadap perubahan iklim, yang ni dengan cara adaptasi sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur yang tahan iklim. Apa yang saya kongsikan ni sikit sahaja, memang beberapa sahaja. Kalau kita baca garis panduan yang panjangnya tu, kita boleh faham bahawasanya ASEAN Lestari ni adalah buku panduan untuk segala aktiviti ASEAN 2025. Rangka kerjanya merangkumi pentadbiran negara sampailah agensi, sampailah penganjur. Kalau nak buat apa-apa event, kena start dengan tempat-tempat yang mesra ekosistem, and then kena kurangkan plastik sekali guna, dan yang paling penting sekali kena manage pembaziran makanan. Benda ni bukan benda baru lah. European Union dah lama memperjuangkan green diplomacy sampai dah pun jadi ideologi kat sana. Maka dengan adanya buku panduan ni, senang kita faham dia nak mempengaruhi segala sektor di Malaysia, termasuk juga secara digital. And of course, kalau berjaya secara long term tu, tentu sekali manfaatnya diraih secara bersama dalam kalangan ASEAN ni. Tak selalu kita ulas geopolitik ASEAN. Kalau korang suka ulasan macam ni, jemput follow saya untuk video-video lain.